Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 12 hari bulan 1 2026, iaitu ialah baru-baru ni je, IJM Corporation, iaitu satu syarikat besar dalam negara, telah menerima satu notis daripada Bursa Saham yang nyatakan bahawa Sunway nak take over IJM, nak beli share dia lah. Nak kira ada possibility ataupun ada tendensi Sunway nak ambil saham IJM ni. Sebelum kita nak cakap lebih panjang, nampak macam biasalah ini adalah antara transaksi perniagaan biasa. Tapi saya nak beritahu apakah IJM ni. IJM ni adalah satu syarikat yang mana dia dipunyai oleh institusi pelaburan. Maksudnya dia tak ada, bukan syarikat yang dipunyai oleh individu. Dan siapa yang melabur, maksudnya siapa pemegang saham terbesar dalam IJM ni. Pemegang saham dia adalah, antaranya adalah dalam IJM dia ada EPF. EPF ada 19% saham dalam IJM. Dia ada PNB iaitu 14.4% dalam IJM. Dia ada PUAP ada 9.6%. Tabung haji dia ada 2.8%. LTAT dia ada 0.3%. Yang saya sebutkan tadi ni apa? Ini adalah Institut Pelaburan Negara. Maksudnya ini adalah kepentingan equity. Orang yang memegang pelaburan negara dan orang ni company yang memegang pelaburan negara dan juga company yang memegang equity ekonomi Bumi Putra, yang mana kalau campur EPF, PNB, KUAP dan tabung haji dan LTAT tadi mempunyai hampir dekat 47.1% saham dalam IJM. Maksudnya IJM ni 47.1%, majority shareholder lebih kurang pendek kata adalah kerajaan punya. Ada kepentingan awam, ada kepentingan kerajaan, ada kepentingan Bumi Putra dalam tu. Tapi bila 12 hari bulan 1 hari tu, apabila Bursa Saham hantar notis Sunway nak take over. Sunway ni dipunyai oleh siapa? Sunway ni dipunyai oleh individu yang bernama Tan Sri Jeffrey Chia. Dan Tan Sri Jeffrey Chia ni ada hampir dekat 60% saham dia dalam Sunway. Maksudnya apa jadi pun Sunway tu tetap dia punya. Jadi kalau Sunway ni take over IJM, maka IJM ni milik Sunway lah. Jadi ni akan menjejaskan kepentingan nasional dan juga Bumi Putra kita ni. Maksudnya ni adalah equity Bumi Putra dalam Malaysia ni tak banyak. Tapi bila kita nak hapuskan, bila nak jual kepada Sunway, jadi hilanglah equity Bumi Putra dalam syarikat-syarikat besar dalam negara ni. Jadi ada orang tanya saya, biarlah dia nak jual benda biasa. Itu saya nak tanya juga, sebelum nak jual ni, kalau syarikat IJM ni rugi, IJM ni tak diurus dengan baik, kita faham, tak ada masalah. Tapi untuk maklumat, IJM ni tahun yang sebelum ni untung saja adalah sebanyak lebih kurang 964.1 juta. Untung, IJM tak rugi langsung. Revenue IJM ada 5.92 bilion. Dan IJM ni ada apa? Apakah aset IJM? Ni, IJM ni dia kebanyakan IJM ni dia adalah lebuh raya. Antara IJM punya lebuh raya yang dimiliki oleh IJM adalah NPE, Best Raya, Lekas dan juga WCE. Dan juga IJM ni ada aset yang sangat strategik iaitu Pelabuhan Kuantan. Jadi kalau Sunway take over IJM, maksudnya semua aset IJM ni, semua lebuh raya ni dan juga Pelabuhan Kuantan ni akan dimiliki oleh IJM. Persoalan yang pertama, kenapa IJM tak rugi? Kenapa IJM tak ada masalah nak diserahkan kepada Sunway daripada aset yang ada pada syarikat yang mempunyai share? Maksudnya kerajaan punya lah, 47.1% adalah kerajaan punya. Kenapa nak diserahkan kepada Sunway? Jadi ini persoalan pertama. Persoalan kedua, kita jumpa dalam video next ni nanti.